mencecah 17 bilion ringgit. Itu kenyataannya. Ini tidak bermakna saya nak nafikan hak 40% itu. Jadi yang marah ni tak bersebab. Saya mahu rakyat Sabah tahu juga. Memang harus beri perhatian tentang 40%. Tapi jangan nafikan seolah kita dianiayai, dianaktiri, disengsarakan. Sambutan keamatan dan gawai adalah masa untuk kita bersyukur di atas apa yang kita telah capai, dan ia memberi kesempatan untuk kita menghargai kepelbagaian budaya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Keamatan dan selamat Hari Gawai kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Pertubian Tadal Tagazo Do Keamatan, Gayu Guru, Gerai Damai.